Bagi getah je tu. Tak ada getah, tak ada nombor. Tak ada getah, tak ada nombor. Okey, bagus. Okey. Nombor 9 beri kat Cikgu Ernie bagi nama. Jalan je, jangan lari, jangan lari. Jalan je, dah habis dah. Jalan je. Ha. Weh, hang jual gambar berkecuali lah. Aku semua. Oh, tu dah berlari dah. Dah jaga dah. Tengok, Edu lagi seorang je. Edu bawa orang ke? Sini. Sini ada satu. Edu cepat. Jalan. Bagi getah, ambil nombor, jalan je ke sana. Okey, bagi getah kat cikgu 2. Okey, Tanya. Okey, nak ambil nombor. Jalan je, dah habis dah, jalan je. Jalan je, dah habis dah, jalan je. Jalan, dah habis dah. Dekat air kat dewan Stop. 3. Dah 2. Ada cikgu depan. 2 nombor berapa? Terus. Dia boleh pandang. Janganlah berhenti. Terus. Habis. Okey. Ajar yang terakhir. Cepat Haji Wahab. Ada lagi. Ajar Wahabiah. Dua. Cepat boleh pergi atas. Cepat pergi satu nombor lagi. Go Naura. Sarah ajak aku jaga aku tunggu kau lagi. Poin apa? Jalan tak ada.
Okey, kita tengok pula rumah Haji Wahab. Okey, seterusnya rumah Hamdan. Adakah anda telah bersedia rumah Hamdan? Barisan guru kanan. Seterusnya tempat ke-8. Dia samba. Disandang oleh Nur Aisyah Damia binti Nur Bushairi dari Rumah Syahdari. Johan bagi kejohanan berantas desa kali ke-74 SMK Iskandar Shah 2026 kategori P2 disandang oleh Masuk. dengan catatan masa 38 minit 16 saat. Pingat emas disandang oleh Nur Hawa Izana binti Hairul Azhar dari Rumah Hidup. Hamdan. Minit 48 saat dirangkul oleh Rumah Hamdan Muhammad Irfan bin Tarmizi. Kita teruskan dengan pemenang Pingat Gangsa dengan catatan masa 30 minit. Adik bin Hafizi dari Rumah Syahdari. Bagi kejohanan merentas desa kali ke-74 SMK Iskandar Shah 2026 dengan catatan masa 27 minit 50 saat dirangkul oleh Nur Akif Nakuran dan Diana Safiuddin dari Rumah Syahdari. Kita teruskan dengan tempat keempat dengan catatan masa 40 minit 25 saat dimenangi oleh Muhammad Umar. Baik, pemenang bagi Pingat Perak dengan catatan masa 38 minit 47 saat dirangkul oleh Muhammad Adam bin Ahmad Hambali dari Hakim Menang bagi Pingat Emas
38 minit 14 saat. Juara bagi kejohanan merentas desa kali ke-74 SMK Iskandar Shah 2026 merangkul peringkat emas disandang oleh Syukri Hazani. Hamdan atau Syaidari. Saya akan bacakan mata johan kategori perempuan. Jumlah matanya ialah 52 dan naik johan mendapat sebanyak 41 mata. Saya umumkan johan kategori perempuan jatuh kepada Rumah Hicks. Seterusnya, tempat ketiga dengan pungutan mata sebanyak 77 mata jatuh kepada Rumah Hamdan. Jadi siapakah yang bakal bergelar juara bagi kejohanan merentas desa kali ke-74 tahun 2026 ini? Sangat sengit ya. Baca mata dulu. Beza. Saya akan bacakan mata. Bagi tempat kedua, jumlah pungutan matanya ialah sebanyak 92 mata dan johan dengan jumlah pungutan mata sebanyak 120 mata. Saya akan umumkan johannya yang akan merangkul piala pusingan. Johan bagi kejohanan merentas desa kali ke-74 SMK Iskandar Shah bagi tahun 2026 jatuh kepada Rumah Syaidari. Dijemput sekali bagi ketua Rumah Sukan Cikgu dia. Kita tanya kepada Johan merentas desa pusat sekolah. Jadi kita harapkan dengan kejayaan itu kita dapat dapat memberi satu semangat yang begitu kepada badan-badan. Okay. Kerana dengan sukan kita dapat kena ikut undang-undang. Kalau tak ikut peraturan, disqualify. Itu yang penting. Selama kebakaran. Okay. Dalam kesukan kita mesti ada semangat kesukanan. Tidak boleh menyerahkan. Tanya kepada pelajar-pelajar walaupun dapat tempat keempat, ketiga dan tempat kedua, satu masih lagi meninggalkan semangat kesukanan. Tapi sekali ialah pilihan dari segi jati diri. So, dalam sukan ini membentuk kurikulum dan juga semua ketua rumah sukan dalam menjayakan kejohanan. Akhir kata di sini saya akan tanya kepada rumah sukan yang Johan, tanya kepada pelajar-pelajar yang belajar yang dapat top 10 kejohanan pada kali ini, dan ucapkan semoga kita berjaya. SMK Iskandar Shah terus maju, knowledge is power. Sekian dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis penutupan merentas desa SMK Iskandar Shah hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merentas desa kali ke-74 SMK Iskandar Shah pada tahun 2026 sebagai tanda ingatan majlis penutupan kedua untuk menyampaikan semangat kepada Encikau Encik Sini.